Hai guys, hari ini kita buat channel Rompateh Vlogs. Okey, hari ini kita bekerja ke supermarket. Alright, mari kita bekerja kat supermarket. Alright, jom kita boleh beli bahan dulu. Jom kita boleh beli bahan dulu. Alright, kita beli bahan dulu. Nak beli apa orang? Pasta, olive oil, sugar, bleach, flour. Nak beli apa dah? Kita beli pasta juga. Beli satu je lah. Satu ke dua korang? Dua? Okay, kita beli dua. Lepas tu kita beli juga Cheerios. Beli satu juga lah. Okay, satu cukup. Lepas tu kita beli juga roti. Right, lepas tu kita beli apa lagi? Flour, nanti lah. Kita beli sebelah. Right, pasta kita beli satu je. Okay, jom. RM248. Okey, kurang. Kita bayar. Okey, dah sampai dah ke depan tu. Hai. Hai korang. Ni. Macam nak buat depan ni. Dah. Mantap korang. Wah, banyaknya. Jangan tidak barang saya. Okey. Kita buat dulu ya. Alright. Roti berapa ringgit korang? RM50. RM50. Alright. Okay. Alright, jom. Kita nak ni oil. Alright, jom. Sebab kita letak minyak. Kita minyak seharga RM3 orang sebab minyak besar. Jadi minyak RM3. Kita letak dulu situ. Okay, kita letak pasta tak tahu lah. Jom kita kena ambil pula ni cheese. Tak tahu lah ni cheese apa ni, tak tahu. Okay, mari kita letak dekat sini. Alright, RM1.30 mahal juga ya. Okay, jadi kita kena letak. Sorry korang kalau suara masih tak dengar sangat. Okay, slow sikit. Okay, dah dengar tak? Okay, dengar. Jom kita letak dulu kat situ. Ni terakhir, tepung korang, ni tepung. Apa lagi kita tak beli? Tak tahulah, dah letak situ lah tepung ni. Bila korang lagi dua kita nak beli. Nak beli apa lagi korang? Lagi dua. Kita beli ni lah, apa namanya? Kita beli roti dulu lagi. Kita dua. Okay, mantap. Kita dulu. Bayar. Korang ada dah. Jom kita pergi bayar. Kita ambil. Kita letak roti kat atas ni. Right, jom kita letak. Biar kita kaya. Jom. Okay korang. Sorry lah kalau suara Fatih slow ke perlahan ke. Jadi ataupun yang loading tu. Sorry korang. Apa ni? Kenapa dia duduk sini? Kita tak letak dia. Mantap dah. Okay korang. Okay, jangan lupa like and subscribe channel ni. Subscribe ke komen semua korang boleh buat supaya channel Fatih ni jadi besar. Okay, mari kita open. Akak abang masuk kedai supermarket Al-Fatih Vlogs. Orang jom kita duduk ke kaunter dulu. Ada orang masuk ke korang? Nampaknya mesti ada orang masuk tu. Weh, customer pertama tu ada 2 customer korang. Okey, jom kita layan je orang. 3 customer korang. Okey. Banyak customer kita hari ni korang. Jemput masuk. Asis TV korang kat depan. Banyak kak beli kak. Mantap kak. Giving. Alright. Okay. Tak ada. 10%. Alright. Let's say. Okay. Banyak. Sikit je lah bang. Okey lah bang ni. Untuk abang saya beli. Saya okey tak abang. Alright. Ya. 40%. Alright. Abang. Kasih. Okey. Akan nak boleh banyak juga akan beli 1, 3, 8%. Alright.
kasih kak. Oke jom. Kak nak beli apa kak? Kak boleh tu tak urat ke kak? Nampak tu kak. Elok. Ya mantap. Tepat. Oke kak. Kasih. Datang lagi. Bang, nak beli apa bang? Aku beli 2 tu bang. Aduh bang, belilah banyak sikit. Aduh, berasa mahal je. Tak apa. Saya bagi lebih tak abang. Kenapa abang boleh banyak? Oh, abang mau beli sikit ke bang? Tak apalah bang. Saya ikhlas tu abang nak beli apa-apa pun. Alright, jom. Siapa? Abang lagi. Abang berambut biru. Oh, banyak abang beli bang. Mantap. Saya suka orang beli banyak-banyak. Saya suka kamu ni. Terima kasih bang. Abang lah customer menarik untuk saya. Mantap abang. Terlebih ya. Okay, kita buat letak 5. Alright, terima kasih bang. Datang lagi ya bang. Okay bang, abang nak apa bang? Abang kata apa baru customer baru ya bang. Kurang belakang abang tu ada kebacok. Okay, jom. Ya. Alright bang. Terima kasih. Datang lagi. Cepat masuk abang. Kakak masuk. Kita orang kedai kita orang ada murah saja. Mantap bang. Kasih. Akan beli apa kak? Saya akan beli kak. Alright. RM4.90. Ya. Kasih kak. Datang lagi kak nanti. Mantap. Kamu nak apa bang? Siapa ni? 13.20%. Alright bang. Datang lagi kali bang. Beli banyak-banyak lagi. Borong tak bang. Abang kenapa bang datang sini? Abang nak beli apa bang? Ya alright. Ya alright. Mantap bang. Ya. Lagi sikit orang bang. Alright bang. Datang lagi nanti. Okay bang, abang ni datang lagi selalu bang. Kasih abang. Aku pertama. Datang selalu pula tu. Abang yang beli lagi ya. Abang ni, abang belakang tu lah. Mantap abang ni kalau beli ke kedai kita. Thank you abang. Mantap. Kak nak beli apa kak? Saya tak nampak akak lagi. Akak ketemu bagus ya kak. Mantap kak. Akak nak beli apa? Lebih. Okey kak. Datang lagi. Abang kakak, adik-adik masuk kedai ni. Dah habis orang. Kita punya itu. Okey. Itu layan orang dia. Sebab belakang sudah habis. Okey tu. Ya. Bang, datang lagi nanti bang. Okey, akak nak apa kak? Akak beli satu je kak. Akak ni beli apa sikit. Aku lah. Mari kita tutup kedai kita sekot. Dah tak ada barang dah. Mari kita tutup. Okey, kita tutup dulu korang. Ada yang tutup dah tu. Mantap korang. Mari kita beli barang-barang tu. Kita beli dulu lah. Korang, kita ada baru. Macam-macam ada black tea. Kita bayar tea 1, 2, 3. Mahal korang. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, korang mahal juga demi customer kita boleh beli. Kita beli apa-apa je untuk 2 orang. Jadi kita kena bawa banyak juga lah. Kalau kita bawa semua dia 200 jadi kita kena beli yang sikit-sikit, yang kecil-kecil lah. Ni tunggu duit kita banyak ni. Beli dulu. Okay, lepas tu nak kena. Okay korang, kita beli. Duit kita tinggal 21 je korang. Aduh, sikit je duit kita korang. Tak apalah korang, demi korang, demi customer kita buat apa-apa. Aduh, nampak pula ni korang. Mantap tu.
Aku tercampak sini sana nih barang Fatih, barang saya nih. Sama. Kita cek auto almari. Almari baru kita korang. Wow. Oke korang, kita dapat duit. Kita dapat duit gaji kita hari ini. Mari kita letak dulu. Oke, ke sini. Oke korang. Alright. Tak barang situ. Mantap barang. Jom. Kita beli, kita ambil kita beli makanan terlebih dahulu. Karena ini kita buat kosong dulu ya korang. Sebab woi, pijak barang orang je dulu. Pijak barang orang je. Ish. Dah tengok dah ada mata depan. Dah tengok dah ada dah barang depan tu pijak dah. Ish. Akak kalau akak pijak akak siap. Ini telur dalam dia ni. Telur. Dia kata kalau pijak pecah telur ni. Pecah. Pecah dia punya tu orang. Dia perlu fry. Oh, lah. Yo. Kita pergi jual korang telur tu. Kenapa? Pasal jual telur lah. Oh. Dia kata apa ni? Oh, ya fry. Saja. Masih kurang apa ni? Tak boleh tak ni? Air mana ni kenapa boleh tak? Oh, kita boleh rak lain dah. Angkat dulu. Kita simpan dulu korang. Okay korang, kita macam mana sell lah korang. Okay korang. Lah sampai sini je lah korang channel kita ini. Jom. Okay korang, sampai sini je channel kita je ni. Selamat jumpa ke channel depan ya korang. Okay, bye. Dan jangan lupa like subscribe channel Fatih Vlogs. Okay korang. Sampai sini. Bye. Jangan lupa puasa penuh ya korang. Okay, bye.